Salam geng, Racun kali ini bertemu lagi kita ke dalam segmen Gaming Test. Mangsa kali ni kita akan belasah Nubia Neo 3GT. Phone gaming budget gila katanya. Untuk spek, harga, features korang boleh check dekat skrin. Oh ya, suka saya nak ingatkan korang yang mana dalam video Gaming Test ni kita akan fokus 100% pasal gaming je. Macam mana dari segi prestasi, bacaan suhu, FPS dan juga bateri dia lah. Kalau korang nak tengok full review, boleh check dekat video kita yang lepas. So kalau korang bersedia, jom kita mulakan Racun sekarang. Game pertama dalam senarai kita akan mulakan dengan PUBG dulu. Dalam gaming test ni kita akan cuba test banyak game kalau sempat. So kalau korang dah bersedia, jom tengok dulu setting kewajipan. First kali untuk bateri dah penuh 100%. Gaming test ni pakai wifi, brightness pula dah setkan yang paling tinggi juga. Untuk setting-setting yang tak penting kita dah pun disable dekat sini macam korang nampak. So untuk grafik dia pula kita akan masuk dekat setting. Kita akan pergi dekat grafik dan korang boleh nampak paling tinggi HDR Ultra ataupun Smooth Extreme, yang mana setting ni nampak lebih kurang sama macam before ni. Sebab apa? Chip Unisoc T9100 ni actually rebrand balik kepada chip lama. That's why nampak lebih kurang sama je dekat sini. So kalau korang dah bersedia, kita cabut dulu port pengecasan dekat bahagian bawah. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dapat masuk Spawn Island. Dia masuk lebih kurang dalam 40 second something. Lepas tu dia nak render segala macam ni macam agak lambat juga saya perasan. Chipset ni kalau compare dengan yang ada dekat Infinix terbaru ataupun yang ada dekat Realme 14, model yang paling low lah kalau kita tengok balik kan. Untuk spek lain tu ok je, screen 120Hz OLED. Lepas tu dia punya touch pun tinggi juga kan, bateri besar 6000 mAh. Just nice lah. Dan untuk features gaming korang just swipe saja dekat sini. Yang best untuk model ni, features gaming dia banyak tau. Sama macam yang korang boleh jumpa dekat Red Magic series. Macam-macam ada, korang nampak dekat sini kan. Lepas tu kita dah naikkan kepada Rise. Sini pun macam-macam. Yang penting info untuk tengok real time FPS tu ada. Dan kalau korang ni suka pakai trigger dekat atas ni, saya dah set kan, boleh pakai kalau berminat. So kita akan cuba tengok macam mana hasil dia. Untuk minit awal ni bacaan FPS dia macam korang nampak still ok. Tapi kejap lagi macam mana kita akan tengok lah. Button responsif, gyro pun ok, memang accurate tanpa sebarang isu. Yang mana dekat sini antara kekurangan dia kan, model ni hanya support mono speaker je dekat bahagian bawah, bukan stereo. Tapi bunyi dia agak kuat lah. Cuma kalau nak main tu tak berapa nak balance lah kan. Untuk features lain kejap mungkin korang tak perasan, kita akan double check balik. Kalau korang berminat nak pakai mode hunt dekat sini pun dia ada juga. Yang mana kalau saya tekan ni, korang nampak tak? Boleh nampak lah enemy sebunyi sesuai pakai waktu gelap. Lepas tu features apa lagi ada dekat sini? Kita double check, screen recording, bypass charging pun ada, RGB apa semua. Nanti korang boleh pilih apa yang korang nak. So kita akan cuba masuk balik. Kita akan layan balik game ni. So far minit awal ni terasa FPS dia stabil tau. Boleh dapat atas 60, atas 50 lah, 50 ke 60 macam tu. Nampaknya kita dah pemain PUBG lebih kurang 15 minit tanpa henti dengan setting Smooth Extreme. Bateri sekarang ni baru drop 1% sahaja. Untuk suhu dia bila saya pegang phone ni tak rasa panas mana pun. Tapi kita akan cuba check pakai alat kita. Dekat sini kalau tengok kan, dekat bawah tak panas, tengah ni 42. Kalau naik dekat atas boleh pergi 42.3. Dekat sini ok 42.2.3 macam tu. Dekat belakang ni tak panas mana pun. Kalau kita check kan, kalau kita check dekat sini, paling tinggi kita dapat sekitar dalam 39, 40, 41 macam itu sahaja. Dari segi prestasi pula kan, dari segi prestasi ni bagi saya memang ok. Bacaan FPS dia stabil dalam pelbagai keadaan. Cuma bila kita rotate kanan kiri tu, kadang-kadang saya terasa macam ada stutter. Untuk gyro semua ok, button ok, tak ada masalah lah. Untuk PUBG sedap lah korang main pakai phone ni. Seterusnya kita akan main Racing Master. Adakah phone ni kan, Nubia Neo 3GT ni mampu untuk main game ni, kita akan tengok. Untuk setting grafik dekat sini, kita akan naikkan lah berapa paling tinggi dapat. So dekat sini mid saja, resolution HD.
Motion blur kita naikkan juga. Untuk FPS mode ni kita tak dapat naikkan kepada 60, katanya tak support phone ni. So tak apalah, kita terpaksa main 30 FPS, tapi tak berapa nak smooth lah dekat sini kan. Kalau kita lowkan resolution pun tak boleh dapatkan 60 FPS. So kita naikkan je lah HD. Okay, ni je satu yang boleh. So kita akan raise. Apa yang best pasal game ni kan, visual grafik dia memang padu. Pantulan kereta, lighting, environment semua kan memang render cantik lah tanpa sebarang lag. Sekarang kita dekat atas track tau, kita tengah main ni kan. Saya perasan dekat sini bila kita overtake kereta tu memang tak ada masalah. Belum ada lagi FPS yang drop teruk. Walaupun terasa lah starter, untuk dia punya brake, dia punya control, steering apa semua tu tak ada masalah, responsif. Kita akan cuba tengok sikit. FPS dia nampaknya memang konsisten lah buat minit awal ni, dapat 30 FPS. Yang tu je max kita boleh dapat untuk game ni. Saya akan cuba pergi dekat banyak kereta, nak tengok macam mana. So far macam korang nampak kita overtake kan kereta lain tadi, memang tak ada masalah. FPS dia masih kekal stabil. Just nice lah. Pay attention to steering control and keep the body stable. Setakat ni kita dapat main Racing Master lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Bateri sekarang ni tinggal 92%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check sikit lah berapa paling tinggi kita dapat. Dekat sini kita dapat sekitar 44 degree, 44.5, agak panas juga. Untuk prestasi dia just nice lah. Kita memang boleh dapat 30 FPS. Tak adalah macam FPS yang drop teruk ke apa. Okey je main. Game seterusnya kita akan main Garena Delta Force. Untuk grafik dekat sini by default kita boleh tengok dekat sini kita dapat smooth flow. So kita akan cuba naikkan. Paling tinggi dapat standard, dekat sini dapat medium. Okey, so ini je yang kita dapat. Paling tinggi standard, medium sahaja. So untuk bacaan FPS dekat situ kita boleh tengok 30 FPS. Untuk mod kita naikkan kepada rise. So dekat sini tak berapa nak best lah kalau dapat 30 FPS kan. Tapi so far untuk minit awal ni walaupun ada banyak firefight, tapi saya terasa FPS dia agak konsisten lah. Okey lah, dapat apa yang dia nak. Tak ada masalah. Kita akan cuba main. Button semua tak ada masalah, gyro pun still ok. Grafik lah tak beracun, macam korang nampak kan. Nampaknya kita dah berjaya main lebih kurang dalam 10 minit tanpa henti. Untuk bateri sekarang ni 89%. Untuk bacaan suhu tak rasa panas mana pun, mungkin sebab FPS pun tak tinggi. Kalau tengok bacaan suhu kita dapat dekat sini paling tinggi sekitar dalam 39 something saja, tak achieve 40 degree pun. Prestasi dia ok, boleh capai apa yang dia punya FPS tu support, 30 FPS tanpa sebarang stuttering ke apa. Pusing kanan kiri pun tak ada masalah, tak ada stuttering, just nice lah. Cuma tak berapa nak shock sebab hanya 30 FPS dan grafik pun sangat-sangat low lah. Game seterusnya kita akan main Genshin Impact. First kali kita akan set dulu grafik dia. Kalau masuk dekat setting, pergi dekat grafik, dekat sini by default dia just setkan kepada lowest. Kita akan naikkan paling tinggi highest. Untuk FPS pun kita naikkan kepada 60 FPS. Nak tengok kan boleh ke tidak, boleh survive ke tidak. Kalau tak boleh survive kita akan tukar nanti.
So far dekat sini kita akan naikkan jugalah dia punya mod ni kepada yang paling tinggi Rise. Untuk mod Rise ni saya perasan kita dapatlah 30 FPS, dia main bawah 40. Dan kita akan cuba jalan-jalan sikit. Bila rotate macam ni, okey tak? Okey, ada FPS drop, ada starter bila kita rotate. Kalau sprint okey. Kita akan cuba spam sikit lah dekat enemy. Nak tahu macam mana. So far kalau satu enemy tak ada masalah. Kita akan cuba cari lagi enemy, beberapa enemy. Dekat sini ada lebih dari 5 enemy. So far apa yang saya perasan okey lah. Walaupun bacaan FPS tak dapat atas 30, tapi belum ada lag lagi tau. Untuk FPS tak berapa stabil tu ada, tapi start yang teruk 1 second tak ada. Macam korang nampak, enemy semua tengah menembak kan. Tengah pakai skill okey je. Kita pakai skill pun tak ada masalah. Nice lah. Saya perasan kalau masuk dekat dalam event ni, bacaan FPS dia boleh dapat lebih tinggi, lebih stabil berbanding kita main dekat open world. Dan lagi dekat map Sumeru tu, korang nampak even banyak enemy pun, kita spam skill sekalipun still okey lah. Masih belum jumpa start yang teruk. Start 1 second masih tak ada lagi. So far lebih kurang dalam 10 minit kita main Genshin Impact. Untuk bateri sekarang ni tinggal 86%. Untuk bacaan suhu ni kita akan cuba tengok macam biasa. Dekat bahagian bawah ni kita dapat 40, dekat tengah naik 44, dekat atas kita dapat sekitar 44.3, 44.2 something saja, which is masih belum pergi sampai 45. Kita akan double check balik. Dekat sini 42, 43, 44, 44.3, 441. So dia main lebih kurang macam gitu saja. Prestasi dia macam yang korang nampak sendirilah kan. Masih okey, depend pada map yang korang main. Kalau dekat open world tadi memang susah nak dapat atas 30. Walaupun FPS tak berapa nak stabil, ada starter kadang-kadang bila kita pusing-pusing kan. Kalau dekat main open world tu masih belum ada start yang teruk. Game yang terakhir kita akan main Once Human. Kita nak tengok macam mana kan. Untuk grafik dia dekat sini, kalau tengok kat dalam setting tak berapa nak tinggi pun. Paling tinggi kita dapat battery saver. Saya dah naikkan max frame rate kepada medium paling tinggi, resolution average. So dekat sini FPS dia kita dapat dalam 30. Rotate okey, tak ada FPS apa tu drop yang teruk, tak ada stuttering yang teruk. Untuk quality grafik dia masih kelihatan agak baik lah. Shadow dia kan, texture dia punya air kita akan cuba lalu pun. Apa tu, macam ada glitch tadi. Okay, kita akan cubalah main sikit kan. Baru main lebih kurang dalam 3 minit, tapi saya perasan grafik dia jadi macam gini tau. Nampak tak? Kedip-kedip macam gini. Saya tak pasti kenapa. Mungkin dia tak support ke apa game ni kan. Kita akan cuba keluar masuk balik. Masih dia jadi macam gini lagi. Tapi FPS dia tak adalah macam drop yang teruk ke apa. Tapi grafik quality je. Saya akan cuba restart balik. Kalau masuk balik dalam game, korang nampak tak tulis apa? Device is currently not supported tau. Kita dah berjaya masuk balik dekat dalam game. Harap tak berlaku lagi isu tadi. So far untuk bacaan FPS je okey, masih terjadi lagi. Memang betul-betul tak support lah game ni kan untuk phone ni. Kali ni lebih parah kan. Nampak tak? Kita terpaksa keluar dulu, cari game lain. Disebabkan Once Human problem, so kita akan check grafik dekat dalam game Mobile Legend. Untuk Mobile Legend ni kita akan setkan dulu dia punya mode kepada Rise. Dah set dah. Lepas tu untuk grafik dia pula kan, kalau masuk dekat dalam setting, kalau nampak dekat sini lah, kita boleh setkan kepada Ultra. Untuk FPS pun lebih tinggi, boleh capai atas 100. Memang sedap untuk korang main. Nampaknya total kita dah pemain game dekat Nubia Neo 3 GT ni lebih kurang dalam 1 jam tanpa henti. Bateri sekarang ni 82%. Untuk bateri dia kan, macam korang tahulah kapasiti dia besar, so agak jimat jugalah untuk main dekat phone ni. Lagi pula dia tak dapat FPS yang tinggi, so dekat sini dia tak consume banyak tenaga juga.
Kalau tengok bacaan suhu untuk game ni pun memang tak ada masalah. Untuk minit awal ni kita dapat sekitar dalam 40 degree sahaja. Overall performance dia not bad lah, boleh main. Cuma banyaklah limitation dekat chip ni. Banyak game kita tak dapat secara tekanan pun. Kalau compare pula dengan Realme 14 pesaing terdekat dia, rasanya model tu lagi better. Cuma kelebihan dekat model ni pula ada trigger dan banyak features gaming. Dari segi suhu bagi saya terkawal, FPS pun ok walaupun tak dapat tinggi. So apa komen korang? Kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di Racun-Racun seterusnya. Assalam.